check it out guys. Inilah dia Pro 2 Trash. So saya diberi peluang untuk pandu uji. Tapi sebelum tu kita tengok dia punya design luar dia ni dulu. Kalau korang perasan, yang ni dia dah letak gear up punya apa orang cakap, body kit kan. So aku tak tahu korang rasa macam mana kereta ni. Aku tengok macam menarik sangat. Tengok rim dia yang sungguh cantik Dalton warna ini kan, dengan skirt dia dah letak. So kat sini dia bagi tahu kereta ni 1 liter boleh drive sejauh 21 km. Maksud dia memang jimat minyak lah. Alright, ni pun cantik juga kalau kita tengok dekat apa nama benda ni, dia punya spoiler apa tah, lawa juga. And then kalau kita tengok kereta ni, dia ada advance safety assist, dia ada driving assist, parking assist dan headlamp assist kan. Dan lagi best kereta ni untuk sebuah kereta Pro 2, push button je guys untuk buka boot belakang. Dan kalau korang tengok dekat belakang ni, boleh tahan jugalah luas dia. Boleh tahan juga luas dia. So ada lagi macam tempat letak barang dekat bawah ni. Alright. Ada cover juga, letak apa-apa. Kerusi boleh lipat 60-40. Jom kita tengok kat dalam ni. Oh, tarik pun boleh ataupun sebenarnya tekan button pun boleh. Okay guys, sini guys. Kalau kita tengok dekat dalam dia ni, fully leather. Aku rasa ni full spec kot. Yang ni full spec. Tengok tempat letak. Kalau kita tengok kat pintu ni, tempat letak air dia pun besar kan. Untuk kontrol korang punya tingkap, agak spacious jugalah sebenarnya. And then kalau kita tengok dekat dalam ni kan, ada benda ni. Aku tak tahulah kenapa nak kena letak benda ni kan. Nak pegang, kalau macam kat Proton boleh pegang kan. Kat sini aku tak tahu. Tapi kat sini ada tempat letak cawan 2. Ni tak boleh buka ke apa? Boleh buka. Boleh buka. Ada juga kompartmen dekat situ. Alright, thank you. So korang cari Mamat ni, nama dia AJ Moto lah. Korang google dekat TikTok dia AJ Moto. So nak buka dia, kita tekan start stop button ni. Masuk alam bro. Duduk belakang. Ada screen dekat sini. Ni apa, full spec ke? Full spec. Ni buka aircon kejap sekejap. Auto. Tekan je auto ni Dua auto. Mana? Tu. Oh ni bukan, ni apa? Ni aircon. Ni auto. Kan ya. Okay. Kereta ni engine dia 1.5. Ya. Tapi tak ada turbo. Tak ada. Kenapa orang nak ambil kereta ni? Kenapa tak ambil Activa? Apa beza dia bro? CC Activa 1.0 1.0 turbo. turbo. Yang ni 1.5 tak ada turbo. Kena pelankan sikit aircon ni sebab kita nak bawa. So brake sekarang pun dah pakai button je. Dia nak suruh aku test drive kereta ni guys. Jom kita test drive kereta ni. Audio okey. Kita tutup dulu muzik. So besar jam dia guys. Berapa tempat duduk ni? 5 tempat duduk. Berapa harga kereta ni? Bermula daripada 82 hingga ke 85. 82 ke 85 ribu. Beza 3 ribu je? Habis tu? Spek lah. 82 ke 85? 85 model ini. Ini model 5. Maksudnya daripada low spec ke high spec tu beza dia RM3,000. Betul. Guys, boleh tak tolong? RM3,000 je beza untuk ambil full spec. Baik ambil full spec. Tak termasuk gear up tadi lah. Tak termasuk dia punya body kit. Betul. Itu kira lain lah. Kira lain. Berapa body kit tu tadi? 2009. Oh murah je. Cio. Termasuk pemasangan. Termasuk pemasangan Macam Azia ada body kit tak? Ada. Ada juga. 21 km per liter jimat minyak guys. Okay, dia punya comfort ni waktu kita lalu jalan yang berlekuk-lekuk tadi ataupun ada bumper pun semua agak selesa jugalah sebenarnya. And then bunyi kereta pun agak senyap. And then kalau korang tengok design ni lawa, ada stitching ni apa semua kan, agak lawa jugalah. Boleh pusing keluar ke? Keluar kita nak try high speed sikit. So basically jika korang bawa laju, korang kena pakai lah on certain kilometer, dia punya ni akan berbunyi lah. Dia punya warning. Dek, tolong dek pakai seatbelt. Kawan belakang macam mana? Okey, selesa tak? Selesa. Selesa Selesa. Dia punya headroom tinggi. Headroom tinggi guys. Legroom. Tunjuk legroom tu. Selesa lah.
Alright. So basically kalau kita tengok dekat sini, wah ada basically. Aku tengok orang ramai nak tegur pasal basically ni. Nak gimana ni? Jalan tu. Masuk kiri? Kiri. Ini kira first time saya drive. Saya tak study langsung pasal kereta ni. Saya nampak kereta ni depan mata tadi, saya terus review. So jangan peduli pasal fakta saya yang tak tahu. Lagi best saya tak tahu, saya tanya kita punya sales advisor kita ni Mr. AJ Motor. Korang cari dia dekat TikTok AJ Motor. Kalau korang nak beli apa-apa kereta baru, kereta second ke apa saja, boleh cari dia. Brand tak semestinya brand Pro 2, brand lain pun boleh juga. Best. Pick up pun ada. Okay, ada pick up guys. Okey lah kereta ni. Bawa selesa lah. Tak sangka pula. Nice. Untuk 80 lebih ribu ringgit, this is very good car. I can tell you that for sure. Kan kalau kita tengok dia punya cameraman kalau kita tengok kan, dekat atas ni kan ada lampu, kan ada cermin ni kan. Ni door ni tekan apa untuk lock unlock? Lampu apa? Macam kau buka pintu, kan tu lah. Oh, ada lampu. Mun kau tok nya aktif, mun kau aktif lah. Maksudnya pintunya api. Maksudnya untuk pintu kalau macam ni tak aktif lah. Tak aktif. Kalau tekan ni aktif. Betul. Bila kita buka pintu, lampu menyala. Lain. Dah lain dah guys, zaman dah berubah guys. Kan? Ini kita tengok design dashboard dia. Tengok ni besar tak? Besar. Tempat letak barang ni, kompartmen dekat passenger punya side ni besar juga. Cuma aku tak faham ni bro. Ni aku tak faham. Saya tahu lah. Kena je malah. Kan? Ini saya tak faham. Tahu tak dua-dua. Yang pun horsepower 105. Horsepower dia 105. Meter top 138. 138 Nm top, 1.5 liter, full consumption 21 km per liter. Sekarang ni average saya, sebab saya tekan kan 11 km per liter. Sekejap saya nak reset dia. Mungkin kalau saya bawa jimat, dengan jimat macam nak reset dia. Function gearbox dual CVT. Dual CVT nampak tak ada power mode. Tekan lama-lama, tekan sekejap short press jadi power, tekan long press jadi eco mode. Okay, tekan sekali nampak keluar power. Kat bawah trip A tu dia tulis power. So ni ada power lah. I see. Okay. Okay dah. Cara dia guys, agak berbeza. Sebelum ni kalau kita nak reset apa-apa, button tu ada dekat kita punya so-called cluster ni lah, kan, dekat jarum-jarum ni semua. Sekarang ni semua control dekat dia punya steering saja guys. So tadi kalau saya nak tekan average tu tadi, saya hanya perlu tekan ni control untuk tukar dia punya screen. Okay, so sekarang saya ambil yang average tu, saya tekan enter ni lama-lama. So dia akan jadi 00 km per liter. Kita tengok daripada sini sampai ke apa nama tempat tu? Showroom tadi, berapa dia punya kilometer per liter. Jadi pun saya tekan power, saya tukar. Saya tak nak tekan power, saya nak tekan dia biasa je, tanpa power. Okay, eco mode saya bawa eco mode. Memang betul dia kata 21.6 km per liter 21.6 liter kilometer per liter guys. Tu sampai 26 tu. Betul-betul jimat minyak kita ni guys. Ini macam kau tak payah nak beli kereta Azia nak jimat minyak guys. Korang beli kereta Proton Trust ni pun dah boleh jimat minyak. Walaupun CC dia 1.5. Aku tak tahu kalau Azia nanti berapa kita punya consumption. Yang manual, 5 speed, 4 speed, 7 speed. Mana? Lurus. Pergi mana kita? U-turn. Oh, U-turn. Ya. Lepas tu nak control kereta ni, nak maneuver dia pun senang guys. Nimble, mudah nak pindah, tukar lane. Kereta ni taklah berat sangat. Apa kau nyebut? Dia pun rotation untuk U-turn tak? Pusingan steering tak? Corner radius. Turning radius. Lock unlock button dekat sini. Control aircon dekat sini. Radio korang control direct je dekat player ni, dekat apa nama ni? Dekat sini lah. Kalau korang infotainment apa semua lah. Kan ada application USB, radio, Bluetooth and home. Apa application yang ada? Yang ni ada Android player dengan ni tak? Ada Android player, ada Apple CarPlay juga. Kalau beli full spec dapat benda ni tau. Apa nama benda ni? Camcorder. Camcorder. Cuma
walaupun kereta ni nampak macam SUV, dia kategori SUV ke bro? Compact car. Compact car lah. Dia tak nampak, dari luar tadi kita nampak dia macam SUV tau. Betul. Tapi sebenarnya bila duduk dalam ni, dia tak rasa macam kereta ni besar. Dia macam kereta sedan. Position dia, driving sensation dia, dia macam kau tak rasa tinggi sangat. So kalau orang yang nak rasa kereta sedan tapi nampak SUV, korang boleh ambil Pro 2 Trust ni. Okay guys, korang pergi dekat ni Pro 2 Shibu Ngu Brothers Motor ni. Alright. Kita dah sampai pun dekat showroom dia ni. Okay. Ada minyak dia. Nanti kita tengok berapakah full consumption kita. Berjalan ni tadi, jalan lurus, lepas tu ada jam pun semua. So basically kat sini kita dapat dalam reverse kat situ Dia ada juga kamera untuk sekejap salah reverse aku. Okay, kita ada 360 kamera juga. Walaupun kualiti dia macam tak bersesuaian dengan zaman ini, tapi at least dia membantu korang lah. Dia ada assist korang. Senang nak masuk parking. Okay guys, so berapakah full consumption kita guys? So basically kalau kita tengok dekat sini, full consumption untuk kereta ini adalah 17 km per liter just now. Not bad actually. So kalau korang nak cari kereta Pro 2, Proton atau apa-apa kereta dekat Shibu, boleh cari saudara AJ Motor kita ni Sebenarnya saya datang sini bukan untuk test drive. Sebenarnya saya datang sini untuk ambil kereta saya. Kita tutup dulu. Alright, jom nak tengok tak kereta saya kereta apa guys. Kalau nak tahu, inilah dia kereta saya guys. Alhamdulillah, pengganti Lotus. Saya ambil Pro 2 Azia. Okey. Pro 2 Azia ni adalah Pro 2 Azia Rahmah.